Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam inovasi. Saya Puan Wana binti Mazin bersama rakan pelaksana saya iaitu Encik Wan Kamal Ismail Zam bin Wan Ismail dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Hari ini saya akan membentangkan inovasi kami yang berjudul EduPitch, pemerkasaan kemahiran komunikasi pelajar matrikulasi melalui pembentangan digital berpasukan. Pepatah ada menyebut bahasa jiwa bangsa, komunikasi nadi kepimpinan. Tanpa komunikasi yang berkesan, ilmu tidak tersalur, hujah tidak bernyawa. Inilah semangat yang menggerakkan lahirnya inovasi EduPitch ini. Seterusnya, dari segi kandungan, terdapat 7 isi kandungan yang saya akan bentangkan. Yang mana yang terlebih dahulu, kita telusuri latar belakang dan isu yang mencetus kepada pelaksanaan inovasi EduPitch ini. Pelajar matrikulasi adalah berpotensi tinggi, namun terdapat pelajar yang masih kurang yakin dalam berhujah, intonasi lemah, idea tidak tersusun dan kurang pendedahan teknologi digital. Sedangkan pendidikan abad ke-21 menuntut para pelajar untuk menguasai 4 kemahiran utama. Antaranya ialah komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan juga pemikiran kritis. Jurang inilah yang cuba diisi melalui inovasi EduPitch. EduPitch merupakan gabungan perkataan, education dan juga pitch. Ia merupakan platform pembentangan digital berpasukan yang kreatif, kritis dan profesional untuk memperkasa kemahiran komunikasi para pelajar secara lebih berstruktur. Inovasi ini dilaksanakan melalui tugasan video isu semasa, kursus pengajian matrikulasi, khususnya topik 2 iaitu melibatkan demokrasi berparlimen dan struktur pentadbiran negara, serta topik 3 iaitu isu dan cabaran negara. Pelajar juga diberi ruang untuk memilih isu tempatan negeri Kelantan seperti sosioekonomi, pelancongan dan budaya lalu mengaitkannya dengan konteks nasional. Objektif inovasi ini terdapat 5 objektif utama yang ingin dicapai. Yang pertama adalah untuk memperkasakan lagi komunikasi lisan secara kreatif dan juga profesional. Yang kedua, bagi meningkatkan lagi tahap keberanian, keyakinan dan kecelasan pertuturan para pelajar. Yang ketiga, menghubungkan isi kursus dengan isu tempatan dan nasional. Yang keempat, untuk membudayakan pembelajaran berasaskan projek, PBL dan juga penilaian autentik. Dan yang terakhir sekali yang kelima, bagi membina kemahiran abad ke-21 yang melibatkan kolaborasi, kepimpinan, pemikiran kritis dan juga literasi digital. Berikutnya adalah metodologi inovasi. Pelaksanaan inovasi ini dilaksanakan selama 6 minggu yang melibatkan 50 pelajar dalam 9 kumpulan asal yang terdiri daripada 5 hingga 6 orang setiap kumpulan. Terdapat 5 fasa utama, antaranya ialah yang pertama, perancangan dan taklimat awal yang diberikan oleh pesyarah kepada kumpulan pelajar ini. Yang kedua, bimbingan intensif iaitu melibatkan intonasi, kelancaran, susunan idea, bahasa tubuh dan juga teknologi. Yang ketiga, para pelajar menghasilkan video isu semasa dengan elemen kreatif. Yang keempat, para pelajar dikendaki untuk melaksanakan sesi pembentangan dan membuat penilaian autentik berasaskan rubrik komunikasi yang standard. Dan yang terakhir sekali, refleksi dilaksanakan dan cadangan penambahbaikan dibuat. Instrumen terdiri pada soal selidik pra dan juga pasca, pemerhatian pesyarah secara berstruktur dan juga analisis refleksi para pelajar. Berikutnya adalah dari segi dapatan. Terdapat dapatan kuantitatif dan kualitatif yang kami senaraikan. Dari segi aspek dapatan kuantitatif, skor purata meningkat 31 hingga 34% dalam semua aspek komunikasi yang melibatkan intonasi, kelancaran, susunan idea, bahasa tubuh dan keyakinan. Jadual graf jelas membuktikan keberkesanan EduPitch dalam memperkukuh kemahiran komunikasi para pelajar. Manakala dapatan kualitatif pula, refleksi pelajar menunjukkan bahawa mereka menjadi lebih berani, yakin, jelas intonasi serta lebih cekap dalam mengurus masa, berkolaborasi dengan lebih baik serta lebih kreatif dalam menggunakan animasi, grafik dan infografik semasa pelaksanaan video pembentangan.
Berikutnya adalah aspek cabaran dan carangan penambahbaikan bagi inovasi ini. Terdapat 3 cabaran utama yang kami kenal pasti. Yang pertama adalah dari segi pelaksanaan masa. Yang kedua, tahap kemahiran digital berbeza. Yang ketiga, penggunaan peralatan teknologi yang tidak seragam. Yang seterusnya, carangan penambahbaikan yang kami cadangkan adalah yang pertama, perluaskan lagi implementasi inovasi ini. Yang kedua, menggunakan kepelbagaian teknologi interaktif. Dan yang ketiga, melaksanakan latihan silang atau peer review dalam kalangan kumpulan pelajar. Sebagai penutup bicara, EduPitch telah membuktikan bahawa komunikasi boleh diperkasa melalui pendekatan digital yang autentik. Ia membuka ruang kepada pelajar untuk tampil lebih yakin, berani dan kreatif. Ini dengan penambahbaikan berterusan, ia mampu dijadikan model PDP terbaik di peringkat nasional maupun antarabangsa. Sebelumlah berbicara, terimalah serangkap pantun. Ilmu dicari, membina insan, disulam budi jadi bekalan. EduPitch lahir sebagai sandaran, mencorak generasi cemerlang masa hadapan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.